Nampak? Basah. Dia keluar dekat bahagian sini pula. Okay, macam biasa korang kena dapatkan hose ni lah. Hose ni dengan kita punya set. Ini dia bagi sekali satu set dengan konektor. Allah. Yang hose aku pilih ni 2 meter. Dia ada 1 meter, 2 meter dengan 3 meter. Tapi yang ni yang 2 meter punya dan konektor dia ada banyak. Dan dia bagi juga set sekali nozzle. So alang-alang korang nak tukar, bolehlah korang tukar terus sekali. Ini nozzle dia, ini konektor dia. Okay. Macam ni kita tengok. Ni pun dah keras. Kalau kita nak tukar sekali pun boleh. Tapi kalau korang rasa masih okey, tak apa, biarkan. Kita tukarkan dekat bahagian mana yang putus. So nanti korang nak potong. Jangan potong pelan-pelan . So potongkan dekat konektor tu, jangan kuat sangat. Kita nak lepak dia keluar hose yang lama ni. Ni nampak ni cantik lagi ni. Bagus lagi ya. So ni hose je yang masalah. Untuk yang bahagian sini pun sama juga. Alang-alang kita tukar je. Kita koyakkan sikit sebab kita nak tukar nozzle dia sekali. Okey. Kalau yang nozzle original ni mungkin dia pakai yang clip, tapi ni pun yang aftermarket ni dia pakai skru macam ni lah. Dia pusing je macam ni. Kalau tak, biasa ni dia clip. Korang tinggal tarik saja. So ini kita nak pasang dulu dia punya nozzle yang baru. Okey, kita nak masukkan kita punya nozzle tu, masukkan getah dekat bawah ni dan kita lock dululah. Ni kalau korang ada plan nak gantikan nozzle yang macam ni lah. Ketatkan, kita fikirkan jalan hose lah. Jalan hose ni, korang nak direct boleh, korang nak pakai konektor pun boleh. So macam ni kalau korang rasa nak direct terus, pakailah direct sampai sini panjang ni. Dah settle. Kita potong kepanjang mana yang sesuai. Okey. Kalau nak buat direct, tak ada masalah. Direct, pasang je. Ni korang pun boleh buat sendiri kat rumah. Okey, lalukan wire hose ni dekat tempat yang disediakan tu. Dah sambung balik. Selesai guys. Benda ni simple je. Korang boleh buat kat rumah. Pastikan ada barang je guys. Kalau korang nak dapatkan, Bromie ada sediakan link kat bawah tu. Korang boleh gantikan hose sendiri. Lepas tu, korang dah boleh test. Tengok. Okay, yang best yang ni dia boleh adjust lah. Okay, korang nak semprot dia kat mana. Okay, dia boleh gerak-gerak. Okay, lepas adjust tu nanti kita test balik. Okay guys, moment of truth. Tengok okay ke tak? Sengit. Pandai-pandai lah aku adjust tu punya. Nampak?